capture riding of life. Assalamualaikum guys dan selamat tengah hari Oh, tengah hari Pukul 4.30, bukan tengah hari, dah petang. Okey, hari ni aku bersama dengan Naga Rini Naga Raya 155. Hari ni kita ada program untuk ziarah rumah orang tua dan juga majlis berbuka puasa di Rembau. Okey. So hari ni first kita akan menuju ke Petron Senawang dulu untuk kita RV dekat sana. Lepas tu kita akan bergerak beramai-ramai menuju ke rumah orang tua. Aku tak baca tak. Rumah orang tua lebih kurang lah. Okay, so let's go. Dua roda tak kenal takut, angin malam sapu muka, throttle ku katup, jalan terbentang macam hidup. Sekali jatuh bangkit tak cukup. Dua roda, dua jiwa, satu arah. Hitam malam, cahaya merah, minyak penuh, semangat pun mewah. Jalan panjang, doa jangan rebah. Bukan gaya, ini cara hidup. Bunyi enjin macam zikir kalb. Rider bukan sembang, lebih langgar. Hujan kilat pun kejar lebih. Dua roda, ku pecut laju. Rasa bebas, tak pernah layu. Tangan genggam. Okey, alhamdulillah. Hari ni kita berkesempatan untuk membuat iftar geng-geng pemotoran kita. Hari ni yang bersama dengan kita SOM VF3I Negeri Sembilan dengan SOM VF3I Melaka. Okey, dia orang on the way. Jadi sekarang kita berada di Petron Pedas. Selepas ni kita akan pergi ke rumah jagaan orang tua dulu, singgah dulu untuk kita beramah mesra. Selepas tu baru kita pergi ke Taman Al-Quran untuk iftar kita. Okey. Hari ni kalau ikutkan di dalam list hari ni lebih kurang ada 46 orang. Termasuklah ada dewasa, kanak-kanak dan sebagainya lah. Ada pesanan berapa hari ni? Okey, pesanan Kalau pesanan untuk pemotoran ni, berhati-hati di jalan raya lah. Bila dah masuk selamat hari raya nanti, berhati-hati balik kampung. Itu saja. Selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون. Okay, sekarang kita nak gerak ke rumah orang tua. Jom. يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحب. Itulah cerita dia Kalau ikutkan sejarah, tempat ni wujud setiap tahun 1951 lagi, sebelum merdeka. Tapi bukan macam ni keadaan lah. Terima kasih kepada Ustaz Alan yang dapatkan kumpulan ni untuk datang. Okey, itu saja. Terima kasih. Kalau ada wakil anak-anak, Kita beramah mesra dulu. Kita tak ada buat apa formal dan sebagainya lah. Kita santai-santai je lah. the things I cannot see,
the silence ways you carry me, the tears you dried, the sins you hide. Your mercy always be my guide. Alhamdulillah. Kepada penghuni-penghuni kat sini bolehlah masukkan dalam akaun CIMB akaun nombor 800 800-4350-916. Okey, saya ulangi 800-4350-916 atas nama MPKSM Rembau. Bagi pihak penghuni-penghuni Rumah Sejahtera Rembau, saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin, senyum-senyum selada. Okey, sekarang ni selesai untuk aktiviti dekat rumah orang-orang tua ni. So sekarang kita nak bergerak pergi ke tempat berbuka puasa dah di Taman Al-Quran. Okey, jom. Konvoi buka puasa, jalan kita jamin pun rasa lega. Lapar sama-sama, tapi hati rasa penuh juga. Signal kanan, kiri, semua cari tempat singgah. Konvoi buka puasa, yang penting kita sampai berjemaah. Baby chair, kurma 3 kotak, air soya sejuk peluk ais. Abang Hon sambil tangan lambai-lambai, tepi highway nampak langit cair. Azan tersound dari masjid hujung, perut bunyi macam lagu rock. Parking jauh tapi senyum panjang, bau lauk dapur surau panggil kuat. Okey, sekarang kita berada di Taman Al-Quran untuk berbuka puasa. Ada je. Motor tak ada. Ini awak budak kos lain ni. Budak kos lain ni. Ini enjin Lifan ni. Enjin Lifan ni, tukar casing ke tulis Honda ni. Konvoi buka puasa, jalan kita jamin pun rasa lega. Lapar sama-sama, tapi hati rasa penuh juga. Signal kanan, kiri, semua cari tempat singgah. Konvoi buka puasa, yang penting kita sampai berjemaah. Baby chair, kurma 3 kotak, air soya sejuk peluk ais. Abang Hon sambil tangan lambai-lambai, tepi highway nampak langit cair. Kami SYM VF3I Negeri Sembilan dan Melaka mengucapkan Buka puasa.